Qal, dia berkata, fa, bi, dengan ma, apa yang aghwaytani. Tengok dia cakap apa pula pada Tuhan. Tadi dia muliakan Tuhan, fabi izzatika, dengan kehebatan engkau. Sekarang dia kata apa? Maka dengan sebab engkau menyesatkan aku. Sebab engkau sesatkan aku akan sesatkan hamba engkau. Mana apa tu? Mana apa tu? Suka salah ke orang. Yang suka salah ke orang ialah perangai iblis. Bila dah solat lambat, kenapa kamu tak kejut? Kan? Kenapa? Oh, silap. Saya bangun lambat ni sebab bateri jam habis. Dia belajar daripada iblis tu. Suka salah ke orang. Saya, apa lagi ni? Saya makan banyak sebab awak beli banyak lah. Kan? Jadi, suka salah ke orang, perangai iblis. Orang beriman, pertama sekali bila berlaku apa-apa musibah, dia muhasabah diri dia. Orang beriman, orang yang cerdik, orang yang berakal. Apa ciri-ciri orang berakal? Mandana nafsahu. Dia menghisap, menghitung diri dia, bukan menghisap orang lain. Aku jadi mengumpat ni sebab kamulah suka mengumpat sangat. Jauh sikit. Jadi dia kata, dengan sebab engkau sesatkan aku, la'aqudanna. Lam harfu taukid, nun harfu taukid. Qa'ada apa dah? Qa'ada duduk. Tengok, Iblis guna perkataan. Saya tak tahu Iblis ni daripada bangsa Arab ke bangsa apa. Sebab dia pandai bahasa Arab ni. Pasti aku akan duduk. Pasti sesungguhnya aku akan duduk lahum, untuk manusia, untuk mereka anak Adam, sirataka. Sirat apa dah? Engkau, jalan engkau al-mustaqim, yang apa maksud dia? Aku duduk. Jalan engkau ni makna mana-mana orang nak menuju ke jalan engkau, aku duduk kat situ. Jadi adakah semua manusia nak menuju pada jalan Allah? Adakah semua? Tak. Jadi syaitan ni sebenarnya dia kacau siapa dia? Orang yang nak cari sirat mustaqim. Kalau nak cari sirat yang tak mustaqim, syaitan tak kacau. Syaitan pun cerdik. Buat apa? Dia buang masa pada orang dah sesat. Kan? Dia pandai jimatkan masa, tenaga dan kos. Ni, orang nak pergi jalan engkau. Bila sebut jalan engkau apa dia? Orang nak belajar tadabbur Al-Quran. Sebab nak siratul mustaqim mesti zalikal kitabu hudan la raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi mana-mana orang yang nak mula faham Al-Quran, aku duduk kat situ. Sebab itulah kata Ibnu Qayyim, benda yang pertama syaitan nak hasut, nak halang, nak kacau ialah bila orang nak belajar ilmu agama. Dan sebab tu Allah perintah bila nak baca Quran kena a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ni start je nak tadabbur, syaitan akan duduk kat situ. Tak payah pergilah. Itu pelik sikit tu. Dia lain pada orang. Kalau mau belajar sesat, yang kamu buat dah okey dah. Solat, haji, umrah, okey dah. Dah 7 keturunan macam ni lah ibadat, okey dah. Jangan pergi. Dia tu pula kopiah pun tak pakai. Jangan pergi. Okey? Dan guna perkataan duduk tu apa maksud? Sebab tak, bukan setakat halang, duduk. Mana dia 24 jam kat situ. Tak adalah pergi sekejap lepas tu dia tinggal. Tak. Dia duduk kat situ, mulazamah tempat tu. Mana-mana jalan orang nak cari hidayah, dia akan istiqamah kat situ. Istiqamah. Dia tak ambil cuti, tak ambil rahat. Dan tengok berapa ramai yang berjaya dihalang
oleh syaitan daripada mencari jalan hidayah. Betul tak? Jadi kalau kita jenis buat maksiat, suka mengumpat, masjid tak pergi, syaitan kacau tak? Jadi jangan risau.